Salam guys, hari ni aku nak buat sambal belacan ikan bilis ya. Bahan-bahan yang diperlukan: bawang putih, bawang besar, cili padi, belacan dengan ikan bilis, limau sikit, garam, encik aji dan juga lesung batu. Kalau tak ada lesung batu tak boleh buat. Biasanya kita makan sambal belacan ni dekat kedai, tapi bukannya yang sambal belacan ikan bilis, sambal belacan kosong saja. Jadi aku nak try lah hari ni. Buat dah lama tak merasa sambal belacan ikan bilis. Yang ini semua kita nak goreng sikit. Yang belacan pun aku nak goreng sikit lah, sebab aku nak panaskan saja, bukan bakar je. Panaskan dalam kuali, lepas tu goreng ikan bilis, bawang merah dengan bawang putih dan juga cili padi. Lepas tu kita tumbuk. Okey, jom. Okey, ni aku letak dan ini belacan ya. Aku panaskan sajalah minyak sikit sebab kita nak gorengkan bahan-bahan tadi. Kita letak ikan bilis, kita goreng. Bila dah masak separuh tu, masukkan bahan-bahan lain. Ni yang dah pun potong: bawang putih, bawang merah besar dan juga cili padi. Kita gorenglah sekali sehingga semuanya layu ya. Bila dah masak, baru kita angkat. Kita tumbuk dengan belacan yang kita panaskan tadi. Bila dah 3 suku masak, kita masukkan belacan yang kita panaskan atau bakar tadi. Sekarang tumbuk pula. Okey, sebelum kita bagi dia penumbuk, letakkan garam sikit. Jangan letak banyak sebab belacan sudah ada garam. Okey. Dan juga perah limau. Saya pakai limau nipis ya, sebab saya suka masam limau nipis ni. Kena letak pak haji sikit. Tak ada pak haji tak ada sedap pula. Okey, sekarang dah siap. Sekarang kita bagi dia penumbuk. Okey, dah siap. Sekarang kita transfer ke mangkuk. Sebelum tu kita rasa dulu, cukup ke semua rasa. Okey, ngam. Okey, ini dia guys, sambal belacan ikan bilis. Boleh makan dengan nasi putih panas-panas. Sambal belacan ni saja dah cukup. Tak payah apa-apa lagi dah. Nasi putih dengan sambal belacan ikan bilis memang sedap. Cubalah nanti ya.